Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para juri dan dihormati. Pernahkah kita terfikir berapa ramai individu yang berkata saya akan berhenti rokok esok, tetapi akhirnya terus terjebak selama bertahun-tahun? Inilah inspirasi utama di sebalik poster yang saya hasilkan, bertajuk Rokok dan Vape, henti berasap tanpa terlambat. Poster ini bukan sekadar menyampai maklumat, tetapi bertujuan memberi kesedaran, mendorong tindakan segera kepada masyarakat, khususnya golongan remaja dan belia. Dari segi reka bentuk, saya menggunakan warna hitam, merah dan putih sebagai elemen utama. Warna hitam melambangkan bahaya dan kematian. Warna merah pula menggambarkan amaran serta risiko kesihatan yang serius. Warna putih yang saya pilih untuk memberikan warna yang jelas dan menarikkan perhatian. Tajuk poster yang besar di bahagian atas bertujuan memastikan mesej dapat difahami dalam hanya berapa saat pertama apabila dilihat. Seterusnya, elemen visual utama ialah gambar individu yang sedang merokok dikelilingi asap tebal. Di bahagian bawah tengah poster, saya menggunakan jam penggerak menunjukkan masa sudah hampir tamat. Jam ini membawa maksud yang masa semakin suntuk. Ramai pengguna hanya sedar tentang kesan merokok apabila masalah kesihatan sudah berlaku. Oleh itu, mesej yang ingin disampaikan ialah berhenti sekarang sebelum terlambat. Pada bahagian kiri poster pula, terdapat beberapa maklumat ringkas mengenai risiko merokok dan vaping seperti risiko penyakit jantung, risiko paru-paru dan kesan buruk terhadap kesihatan secara keseluruhan. Maklumat ini disampaikan secara ringkas supaya mudah difahami oleh semua lapisan masyarakat. Keunikan poster ini terletak pada penggunaan QR interaktif di bahagian kanan. Pengguna boleh mengingas kod tersebut untuk menyertai cabaran 30 hari berhenti merokok dan vape. Ini menjadikan poster bukan hanya medium penyampaian maklumat, tetapi juga medium menggalakkan tindakan sebenar. Konsep ini selari dengan pendekatan kempen kesihatan moden yang menggunakan teknologi dan pendidikan. Melalui gabungan visual yang kuat, mesej yang jelas, elemen interaktif, saya berharap poster ini dapat memberi kesan kesedaran serta mendorong masyarakat untuk memulakan kehidupan yang lebih sihat. Kerana satu keputusan hari ini mampu menyelamatkan masa depan kita. Sekian, terima kasih.